Kenapa awak just play along ya tadi? Maybe sebab awak cute kot. Okay, first of all, saya nak minta maaf sebab saya dah libatkan awak dalam masalah saya. Saya tahu kita tak kenal langsung kan? Dan saya janji saya tak akan buat benda ni lagi, okay? Sekejap. First of all, kita relax dulu. Tarik nafas. Hembus. Dan relax lah. Okay. Okay. Saya Alfi, 30 tahun. Saya Sofia, 29. Sofia. So, ada tak apa-apa yang awak nak cerita dekat saya pasal diri awak? Saya rasa tak payahlah, tak apa. Saya gerak dulu. Sofia, awak tak ingat ke? Ikram dah cakap dah, dia nak jumpa kita besok dekat sini. Awak, Ikram tu dia memang menyakitkan hati tau. Dia, masa saya couple dengan dia, sampai dah saya dah break pun, sampai sekarang dia tetap menyakitkan hati saya. Yang perempuan tu pula, Nurin tu, dia sebenarnya bekas kawan baik saya. Ikram dia curang dengan kawan baik saya sendiri awak. Lepas dah 5 tahun couple, baru saya tahu yang diorang dua ni dah 2 tahun menggatal, saya je tak sedar. Faham. Lagi? Lagi apa? Lagi? Ceritalah pasal kerja awak ke, family awak ke. Yelah, saya rasa saya sebagai boyfriend awak, saya kenalah tahu benda-benda tu kan. Sekejap. Kenapa awak just play along ya tadi? Maybe sebab awak cute kot. Awak ni main-main lah. Tak adalah. Sebenarnya saya nampak macam awak perlukan pertolongan. So saya decide untuk tolong awak. Okey, kalau macam tu, macam ni cerita dia. Kalau nak tahu dulu kan saya... jadi sebab itulah je sekarang ni saya sorang-sorang macam ni. Awak ni bosan sangat ke saya cerita? Termenung pula. Tak. Awak cerita okey je. Banyak sangat information kan? Okey, jadi saya rasa kan untuk kita punya nak jumpa diorang esok lagi smooth, Okay. we need to discuss even further lah. Boleh. Okay, good. Can I have your number? Saya bukan nak marah awak Okay je. Okay. Nanti saya hantar location, kita jumpa kat situ. Boleh. Suka!